Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi di podcast The Talking Dome, podcast yang memberi pencerahan agama, bermanfaat dan mendidik jiwa kita bersama insyaAllah. Dan pada hari ini untuk memulakan tahun yang baru, saya bersama saya Ustaz Lutfil Hadi, saya Nazim Muhammad, saya Hakim Rosli. Dan for this year kita nak buat something yang baru lah. Kita nak bukan saja kita sahaja yang share inputs ataupun information yang kita ada, tetapi kita nak dengar juga daripada our friends yang boleh kongsikan dia expertise. Yes. Okay, so pada 2025 ni kan, most of us selalu kalau kita 2025 our azam most of orang kita akan berbual pasal health and fitness. Sebab bila masuk tahun baru ni, kita nak nak masuk kepada tahun yang baru, nak jadi a healthier version of us. So for this first guest yang kita akan invite, kita telah invite Brother Ahmad Husaini pada Talking Dome kita. Selamat datang abang. Selamat datang abang. Macam mana, how do we address you? Panggil coach ke macam mana? Coach boleh. Boleh apa, kita nak dengar suara sikit. Boleh coach? Apa khabar coach Husaini? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Okay, abang coach kita ni, dia actually one of our seniors pada saya dengan Ustaz Lutfi lah. Dia kita senior kita dulu, kita nampak dia dekat sekolah. Untuk Ustaz Nazi, dia punya junior lah. Tak pasti kalau Ustaz pernah jumpa ke tak? Tak pernah jumpa. Takkan jauh sangat. Ustaz kita sebenarnya muda. Ustaz ingat. Pernah jumpa. Nanti pernah jumpa juga Tak lah. nampak si junior selalu nampak senior lah. Dia selalu gitu. Junior selalu nampak senior. Yang senior selalu Coach Husaini pun tak nampak kita juga. Ayolah, kita low primary time. Pernah kena bully pun. Tak ada. Bukan saya lah. Bukan saya. Saya dibuli. Saya dibuli. Okay, so without further ado, kita akan teruskan masuk dive into the topic of health and fitness for 2025. InsyaAllah. Brother Coach Husaini ke Coach Ahmad nak panggil? Coach Ahmad boleh. Coach Ahmad, are you ready? For all the questions that Maybe panggil Ahmad je lah. Yang coach macam kelakar. Ahmad alamak, saya macam kurang ajar. Saya kecil sangat panggil Ahmad. Abang Ahmad. Boleh lah Coach Ahmad. Coach Ahmad. Sorry Coach Husaini, can you do a little bit of introduction about yourself and how many years you are in the industry, semua gitu-gitu? Okay, bismillah. Nama saya Ahmad Husaini. Dah menjadi trainer ataupun dalam fitness industry sekarang dah 14 masuk 15 tahun. 15 tahun Since 2010. 2000 yes, akhir 2010, 2011 lah. 2011. Lama tu, 15 years. So banyak experience lah ni dah ada. Alhamdulillah. Okay, roughly gauge how many clients have you helped achieve their goal, their fitness goal? Okay, dah lost count sebenarnya. Range of 100 tapi plus kalau cuba kira balik, lebih 200 lah. 200 is hampir 300 sekarang, almost 300. Masya Allah. Okay, so abang abang, masih panggil abang pula. Coach Ahmad ni bukan calang-calang orang 15 years in the industry, over almost 300 people yang dia dah help Masya Allah. Sebenarnya lost count sebab dah lepas after certain point kita dah tak kira. Tapi I still remember, mungkin tahun lepas 5-6 tahun I reach my first 100 person. Kira tu macam milestone lah. Jadi kita kira kat situ. Jadi kalau 5 tahun 100 orang, roughly macam gitu lah. 14-15 tahun lah, ada 300 orang lah. Masya Allah. Sebab dia punya frekuensi dia masih sama. Dia punya scheduling frekuensi semua masih sama. Jadi 300 orang lah. So tadi macam you mention lah tadi, lepas you from Madrasah Junid, graduate 2009 2006 saya baru primary 2. Primary 4. So after that you pergi NS instead of sambung belajar. 2008 masuk NS ya. 2008. So 2 years before that tengah waiting for NS. Gap year. I took my time ambil A-level. Lepas habis Sanawi Ali dan pre-2 tu. Jadi my batch mungkin ada yang pergi UIA, ada yang pergi Azhar, ada yang pergi Madinah semua kan. Itu biasa. Itu semua route yang biasa lah. Betul. So I decided to ambil A-level. I see. Private A-level ambil sendiri? Private A-level ambil sendiri. Then after A-level NS.
lepas A-level NS. So NS memang you tak macam kita semua selalu madrasah defer lah apa benda semua. So you terus masuk je kira. Bukan masuk je, mungkin dah memang dah set ada mindset ni memang nak cuba NS lah. Memang you yalah kira you don't, you are you yourself yang interested nak masuk NS lah. Betul. Tapi you for NS tu you memang register untuk masuk ke dia panggil? Register untuk masuk. Ya, pasal tak semua dipilih Betul. Ada yang rejected, kesian dia nak masuk tak dapat. Ada yang nak masuk tak dapat. Nama dia tak bilang. Ada. Okay, so following up to that, kita kira start balik Okay, so Coach Ahmad Husaini ni one of the most ada fun fact about dia is ustaz dia pula. Bapaknya seorang ustaz yang prominent yang masyhur di Singapura iaitu Ustaz Muhammad Hasbi, betul? Betul. Okay, masya-Allah. So mesti banyak pendengar kita very curious as to how you get into this industry and macam mana being that your father seorang ustaz yang prominent and then you go into this fitness industry and also your siblings kebanyakan semua asatiza. So how was it like transitioning from macam madrasah background into the fitness punya scene? Banyak benda berlaku just dia berlaku as we go by. Tapi kalau nak casual lah, I say I don't choose the industry lah, the industry choose me. Style. Footballer tu Okay. The record don't follow me. I don't follow record, the record follow me. Okay lah. I think macam just tadi cuba nak cerita kan, ceritanya bermula I think dia semuanya bermula dengan national service NS. Kalau if I remember masa Perayu dulu Sanawi Ali kan, awal Sanawi awal Ali Sani Ali, itu tahun 2004 2005. Masa tu dah ada fikir lah, okay, mungkin lepas Perayu ni nak cuba NS. Tapi tak tahu macam mana nak masuk ke jalan tu tau. Sebab kita sebagai pelajar madrasah memang tak kena. Yalah. Jadi this path banyak dengan, especially macam my batch masa tu, kita tak kena benda tu. Jadi macam a path that is not discovered tau. Orang tak lalu jalan tu. Jadi masa berbual dengan minta masa tu kita dah nak graduate semua kan. Kita bincang dengan asatiza, tanya dengan macam guru-guru kita, tanya, minta pendapat, minta nasihat. Masa tu dia tanya, anda lepas ni nak sambung belajar mana kan? Anda cakap, anda nak cuba NS. Ustaz manakah itu yang coach tanya? Ramai lah kan. Okay. Masa tu anak punya asatiza, mungkin yelah, kalau kita, we all familiar lah. Ustaz Ruslan ada, Ustaz Zakir, Ustaz Ismail Terimo. Nak kena sebut nama ke? Tapi tanyakan lah. Dia kira kita call asatiza madrasah lah. Jadi kita biasanya macam memang culture-nya kita sebagai talibul ilm kan. Lepas kita nak takarruj ke apa, kita minta pendapat, minta nasihat kan, minta yelah, minta wasiat ke apa-apa kan. Jadi kita bila ustaz-ustaz tanya nak pergi mana, kita cakap, anak cakap, nak cuba NS lah. Jadi dia orang macam, kenapa lain dari yang lain ni? Kan, jadi tanya, kenapa nak masuk NS? Kan, jadi tanya balik kan, kenapa nak masuk NS? Anda punya jawab, yelah, kita dekat madrasah pun kita belajar masa tu, especially macam kalau ada National Day kan, nanti kita kira every kita dicakap, hubbul watan minal iman. Kan, atau kita diajar hadis-hadis macam Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Jadi macam nak cuba yelah, dah belajar ni semua kan. Jadi macam mungkin ada baiknya kan kalau kita cuba nak serve the country lah. Jadi melihat lebih daripada perspektif macam tu. Jadi daripada situ fikir, okay, mungkin nak cubalah NS ni. Tapi bila nak cuba NS, dia kata, anda patutnya kalau tak masuk NS pun okay, dah di accepted lah. Sebab just to give a context, mungkin macam ada yang orang tak faham, pelajar madrasah ataupun pelajar yang dalam madrasah, dalam konteks madrasah, kita by default kita exempted daripada NS atas sebab-sebab tertentu. Antara sebabnya macam undang-undang Singapore
sesiapa yang dedicate themselves into religious studies sebenarnya. Dia bukan Islamic studies saja. Contoh kalau ada orang tu dia nak jadi Sami Buddha, kan, dia dedicate themselves into nak jadi Tao ataupun Sami Tao ataupun Sami Buddha, kan. Jadi undang-undang tu faham yang komitmen dalam religious studies secara general amnya, kan, dia memerlukan banyak. Jadi in respect of all the religion, ada this clause yang mengatakan kalau kita committed into religious studies, that is kira macam boleh di exam kalau with valid reason lah. Valid reason. Betul. Jadi benda ni juga, kan, dia explain kenapa, macam contoh orang yang nak pergi sports tapi dia tak boleh. Sebab sports dia bukan that level. Tapi orang yang committed into religion, kan, dia ada clause dia yang mungkin boleh dibagi exemption. Jadi secara tak langsung pelajar madrasah dia jatuh dalam clause ni. Jadi by default pelajar madrasah, kalau we are committed into religious studies, Islamic studies, especially yang nak jadi asatiza, memang kira this is a privilege lah. Betul. Jadi kita exempted. Tapi mungkin konteks tu actually dah tukar sikit sebab some of budak madrasah actually dipanggil. Some. Don't know how diorang dipanggil, tapi some dipanggil. Dia tak nak masuk religious. Tak lah. Dia tu tahu. Tak lah. Ada yang pergi serve NS dulu baru masuk Azhar. Macam batch saya ada satu student ni buat macam tu. Menarik. Dipanggil lah, bukan diorang sendiri yang nak panggil. Lepas tu ada macam few batch, satu batch, satu dua. Yes. I think diorang tengah transitioning into 1-2 tengok macam mana. Chosen one lah. Yeah. So how you NS apa punya bahagian, which one? Polis ke? Army Civil ke? defense. Civil defense. Abang bomba. Abang bomba kita. Biasa kalau abang bomba or civil defense orang tanyalah berantu ke tempat tu. Sebelah kubur kan sebelah kubur. Okay, so daripada maksud dia dari abang masuk NS tu terus dah interested in fitness because of macam daily schedule ke? Memang actually tak ada in your mind pun nak masuk fitness, just that masuk NS, and then lepas tu macam abang bomba sadu. Lepas tu dari situ apa nama dia, progress tu macam interested in fitness. How did you transition from NS? Betul. Lebih kurang cerita dia macam itulah. Jadi kalau nak macam tadi nak sambung cerita, kan. Jadi sebab apa, my background daripada madrasah. Jadi kita tak berapa faham tau dunia NS ni apa. Betul. Ada abang-abang sangat. Benda ni kita tak tahu apa-apa, kosong. Kalau nak dibandingkan dengan orang yang NS tu, antara dia orang punya default phase maknanya dia nak kena melalui, mungkin dia tak fikir sangat. Faham. Jadi macam for me, yang mana national service tu sesuatu yang asing, something foreign lah, kita tak faham. Jadi my mindset is, kan, nak pergi kat sini tapi tak tahu apa-apa, tu kira cari pasal lah. Jadi apa, kira I try to prep myself lah. So the mindset ada nak apa, preparation untuk membuat persediaan, kan, nak masuk NS. Tak nak masuk kosong-kosong lah. Betul. Jadi pasal ada mindset nak buat preparation untuk NS, jadi dekat situ I try to pay more attention into fitness lah. Sebab diorang kata NS ni memang physical lah, kan. Betul. Physical, nak kena fit, nak kena jaga, nak kena lari, nak kena itu, nak kena ini, macam-macam nak kena buat. Jadi fikirkan kat situ, jadi apa, my background daripada madrasah tak tahu apa-apa tentang national service, jadi I need to prepare myself. Kurang-kurangnya ada basic fitness lah. Okay, so bila dah masuk NS tu, during NS ke where you discovered that this fitness is macam I want to become a personal trainer, I want to be a personal coach? Time NS ke macam mana? Lebih pada lepas NS. Jadi my preparation into fitness, it happened back then, the main reason was NS. Jadi sebab nak cuba nak fit, kan. I tried to find someone yang boleh ajar. Jadi masa tu memang I myself I hire a coach. You hire a personal trainer dulu lah. Ini betul. Ini sebelum masuk NS. Jadi masa train dengan apa, coach ni pun dia tanya, awak ni nak train dengan saya pasal apa? Jadi kita cakap lah, sebab nak NS. Baik, bagus.
Sebab mindset dia basically cuba praktikan apa yang kita dah belajar lah. Sebab masa kita dekat madrasah mana kata kalau kita nak timbul ilmu tu penting berguru. Betul Masya-Allah. Bukan belajar kira belajar dari online je, bukan YouTube share Google. Nak belajar tu semua boleh. Memang beli buku, beli boleh, tapi tetap tak ada pembimbing, dia tak sama. Betul Insya-Allah. Haji, sorry, pasal this mentality is very important lah. Masya-Allah, this is very good lah. Pasal alhamdulillah lah. Jadi macam tak masuk kosong tau. Masya-Allah. Ada orang macam terjun boat nak masuk NS lah, dah. Dia tak buat dia preparation. So alhamdulillah lah, masya-Allah, the way you're brought up masya-Allah, dengan cara pemikiran sedemikian. Sambung, sorry. Okay. Jadi masa nak cari guru pun, kita tak cari guru yang sembarang-sembarang lah kan. Kita tak cari yang kaleng-kaleng punya lah. Nak kena ada yang almost 300 ni clients. Jadi ceritanya masa tu mula-mula nak cari guru, jadi nak kena cari pada tempatnya kan. Betul. Jadi lepas dah habis sekolah tu, cubalah jinak-jinak pergi gym. Kira cuba pergi sendirilah kan. Adakah your first gym is Active SG? Ya, betul. Oh, nice. Masa tu dia tak panggil Active SG, panggil Club Fit. Okay. Singapore Sports Tak Council. pernah dengar Saya ingat Club. Boleh percaya tak percaya. Sorry. Jadi saya pergi Active SG gym. Dekat Active SG gym, jadi kita nampak orang macam-macam dalam gym kan. Betul. Antara orang kita nampak mungkin macam ada yang jadi trainer dekat dalam. Jadi the gym that I went to, I think nak ditakdirkan pula adalah seorang yang agak prominent. Siapa? Dalam fitness industry. Kat fitness industry. Dalam fitness industry dia memang agak prominent lah kan. Namanya Fathul Omin Ali. Tak kenal. Fathul Omin Ali. Nak kena search lah. Mungkin kalau Google boleh jumpa. Kalau Jan nak dia jadikan cerita, kita pun tak tahu dia siapa sebenarnya. Tapi nampak orangnya gerangan gini. Lepas tu dah mula buat homework. Dia orang ni gini-gini lah. Jadi dari situ terdetik mungkin nak cuba nak belajar dengan dia. Jadi dah set dia ni lah. Jadi nak dipendekkan cerita, dapat pula berguru dengan dia, belajar dengan dia lah. Jadi dia lah. Okay, so I think you nak kena bilang the audience what makes him so prominent and ni. Dia siapa dia? Siapa nama dia? Fathul Omin Ali. Fathul Omin Ali. Fathul Omin Ali dia merupakan antara Singapore punya bodybuilder lah. Tahun 70-an 80-an dia 8 kali Asia champion. So your guru memang betul bukan kaleng-kaleng punya, apa maksud dia, fitness personal trainer yang just nampak dekat gym gitu lah. Tak. Dia orang masya-Allah. Waktu tu dia memang tengah train juga, kira tengah train orang. Dia train orang. So lepas tu dia dapat manage to engage dan berguru dengan dia in building up for your NS. Betul. Udah layan kita budak kira perjalanan nak berguru dengan dia pun bukan senang lah. Mesti aja. Betul mesti ada nak kena buat 100 push up ni dia qualifying. Okay, cerita je boleh Boleh. We have time kan. Okay, so just cerita. I think masa tu umur baru 16 tahun gitu kan. 17 lah. So I approach dia. Dia ni orang senior lah. Sekarang umur dia alhamdulillah masih sihat lagi. Sekarang umur dia dah 70 lebih. Jadi masa tu I was like around 16 tahun 17 tahun, approach orang yang umur dalam 50-an tau. Dia kalau yang tahu dia ni tahulah orangnya macam mana. Dia punya orang kalau macam dekat gym pun memang tak berani, orang tak berani tegur dia. So my funny story jumpa dia cakap, Assalamualaikum Pak Cik. Saya nak belajar dengan Pak Cik. Pak Cik, aku abang. Insya-Allah. Okay, tak tahu ini nak filter ke tak. Boleh apa? Kita potong. Saya cakap je. Okay, jawapan dia apa tahu? Assalamualaikum. Bila masa aku kahwin dengan makcik kau? Alamak. Dia cakap, hari tu jemputan ada. Apa makcik-makcik? Apa makcik-makcik? Bila masa aku kahwin dengan makcik kau? Tapi dia cakap serius lah. Dengan muka dia serius. Jadi kita pun budak 16 tahun ni terkejut tau. Apa ni? Apa ni kena tiba-tiba kena macam ni? Kena makcik-makcik ni. Bila masa aku kahwin dengan makcik kau? Terus dia cakap, tak mau. Dia cakap jangan kira macam dia set the rule lah. This is not the way nak approach dia semua. Jadi since then tak berani nak approach dia. Faham? Tak berani nak approach dia. Tapi masih macam tak give up lah. Jadi macam mana nak kira cuba nak cari jalan. So macam I fikir tak dapat, macam dah fail lah nak approach dia. Okay lah, tak dapat nak berguru dengan dia
I tengok tau macam dekat dalam gym tu dia ada ramai anak murid. Kira macam dia kalau train anak murid dia memang ramai lah. Semua yang train bawah dia ni memang kira nampak lain level lah. Jadi I cuba approach one of anak murid dia. Cakap macam mana abang boleh dapat train dengan pakcik ni gini. Jadi abang ni pula dia cakap, oh nak trainer bukan semua orang tahu dia boleh train. Kita tak cari dia yang cari orang. Bukan dia cakap sejak bila dia kahwin dengan makcik kau tak Taklah, kira ni anak murid dia. Ceritalah, dia cuba share kan macam mana nak dapat trainer dia. Cakap okey, harga dia gini, harga dia tinggi gini. Jadi tak semua orang boleh train dengan dia. Dia pun kalau nak train dia tak pilih. Kira macam dia memilih kan. Sebab yelah bukan dia on another level lah. Jadi dia nak dedicated lah yang betul-betul. Betul. Dia tak just macam train any Tom, Dick and Harry nak train dengan dia. Jadi dia cakap orang yang betul-betul serius, orang yang nak, orang yang dedicated, ada syarat-syarat dia nak train dengan dia macam gitu. Nak belajar dengan dia. Jadi then cuba lagi korek lagi. Jadi then since then saya cuba macam nak tanya dengan anak murid kepada guru ni. Kan cuba tanya okey apa lagi. Ada antara benda yang dia share. Dia cakap, kalau nak train dia, nak kena boleh buat sekurang-kurangnya 1000 sit up. Ui, so one time 1000 sit up. Tak boleh rest lah in between No breaks in between. No breaks, dia kata. Cakap, ini antara syarat-syarat. Kalau orang tu memang boleh buat 1000 sit up, no break, baru dia akan tengok dan baru dia consider, akan Okay, sekarang kita akan ada demonstration daripada Coach Ahmad untuk buat 1000 sit up. Yusof. Jadi nak dijadikan cerita. So I got this information. Dan masa tu macam proses tau. Alamak 1000 sit up. Ini macam tak betul ni. Tapi macam mana ni? Ada ke orang buat 1000 sit up? Ni macam impossible. Jadi lepas nak dijadikan cerita dah lepas dah lepas belajar sama dalam Aljunied dah habis kan, dah graduate. Betul. Kira ada masa lapang lah kan. Sebab my mindset nak masuk NS tu dah set. Jadi macam tengok ini antara obstacle yang I need to overcome tau. Ini belum masuk NS, ni nak berguru je. Betul. Jadi macam fikir macam mana Then lah, then buat plan lah. Buat plan macam mana nak dapatkan 1000 ni. Mungkin mula dengan 10. Bila lepas 10 tu tambah 20. Lepas 20 tambah 40. Lepas 40 gitulah, that's the process lah. Jadi kurang lebih cakap makan setahun jugalah nak dapat 1000 tu. You really train every day sampai 1000 untuk jadi student dia. Tapi kira more or less sebab dah mindset tu dah set dekat situ kan. Jadi benda tu nampak impossible pun dah ada dia punya strategi, dah ada dia punya plan. Kita just jalan je lah. Saya student dia bedek tak. Student 1000 tu betul lah. It's legit. Tak, yang sebenarnya student dia bidik. Alamak. Kepada student ni yang mendengar jangan sampai kita jumpa. Astagfirullahalazim. So kena. Serius tapi masya-Allah. Masya-Allah 1000 dia main-main Betul. Yang sebenarnya student dia bidik. Sebab kan I actually achieve that 1000 sit up. Jadi bila dah achieve 1000 sit up tu punyalah bangga. Kan satu hari tu memang plan aku nak cari balik pakcik ni, nak pergi bagi tahu dia ni saya dah boleh buat 1000 sit up. Jadi ni betul. Jadi dah lepas habis belajar kan, memang ada masa I pergi pagi-pagi pergi gym tu, duduk dekat situ nak tunggu dia datang je. Nak tunggu dia datang. Dia pagi tunggu datang. Dia datang dia tengah sibuk. Tak apa tunggu. Dah sampai lepas Zuhur gitu. Lepas Zuhur tengok dia dah free tengah makan kat luar kan, sebab dah tahu dia punya rutin semua kan. Cakap Assalamualaikum. Dia cakap ada apa lagi ni? Cakap tak, saya nak cakap je. Saya betul-betul nak train dengan masa dia dah belajar kan. Jadi this time address dia abang lah. Panggil pakcik nanti kena cakap mak cakap saya betul-betul nak train dengan abang ni. Saya dah boleh buat 1000 sit up. Dia cakap, mana kau cakap ni? Mana kau dengar ni? Bila masa aku cakap nak train aku buat 1000 sit up. Aduh sakit. Dah pergi balik jangan ngomong. Dia suruh balik Kira this is the second time yang dia suruh balik. Betul. Dah second time. Jadi dari sini kita belajar sanad tu penting Kita kena tengok berita tu benar ke tidak. Satu lepas usaha tu main peranan. Betul. Anak murid Imam Malik tu. And also jangan give up Ni the second time. Lepas tu apa jadi? Jadi pasal dah kena reject 2 kali kan. Dan hari dah tak tahu nak buat apa lah. Jadi hari tu pasal mindset nak datang gym tu, setakat nak cakap dengan dia, nak belajar dengan dia, itu pun dah kena reject. Jadi I tak tahu nak buat apa. I masuk tu gym, I buat I punya 1000 sit up. Kan sebab
Dah setahun lebih buat benda ni. Betul. Dah tak tahu apa lagi nak buat kan. Dalam keadaan lost tu, I masuk tu gym, I buatlah 1,000 sit-up. Tengah buat kan. Sekali nampak dia dekat luar, dia tengah tengok cermin macam ni. Cue the song. Tapi tu tengah separuh jalan lah, dalam 600 gitu kan, nampak ada orang tengah tengok kat luar. Dia dengan tak apa, sama buat 1,000. Dah habis buat 1,000, okey lah, dah puas hati lah. Kira puas hati gitu, kira macam dah hati dah bengkak, dah terubat. by the time packs pun dah bengkak dah agaknya. Jadi kita pun keluar, lepas tu baru dia tahan. Dia kata, awak ni betul-betul nak train dengan saya. Lepas tu dia cakap, okey, jadi hari ni gini-gini awak datang. Lepas tu dia letakkan syarat-syaratnya. Di situlah permulaan semua benda lah. Masya Allah. Very interesting story Dia bukan just just pergi. Love it, man. Happy betul. Okay, really interesting story. Masya Allah. So Okay. I think itu panjang pendek ceritanya, itu permulaan segalanya lah. Sorry, tapi yang jumpa lagi tak yang suruh 1,000 tu? Aku geram. Sama. Tak boleh. Tapi enak betul lah. Tak betul lah. Tak tu yang menarik. Betul. Walaupun dia tipu tapi dia punya asbab tu untuk dia dapat jugalah. Jadi mungkin malaikat. terima kasih kepada abang yang suruh dia buat 1,000 sit ups. Okay, dari when you dah join tu is it slowly you learn from him untuk macam mana nak jadi personal trainer and so on and so forth? Okay, dia lebih kepada mengajar macam mana nak train badan untuk fitness, macam mana, sebab dia punya specialty adalah seorang bodybuilder kan. Betul. Jadi dia mengajar lebih kepada macam mana nak build muscle kan. Okay, macam mana nak cara pemakanan untuk sihat. Okay, kalau nak macam contoh nak lari, macam masa NS yang penting adalah lari 2.4. Okay, jadi macam mana strategi nak conquer atau overcome this 2.4. Jadi kita boleh nail secara spesifik. Jadi dia lebih kepada technical, benda-benda macam ni lah. Dia tak ajar macam mana nak ajar orang. Faham. Itu tak boleh lah. Tak ada secret dah. Betul. Itu lain, itu 2,000 sit up. Itu kira dia punya secret recipe. Okay. Jadi sekarang nak cerita macam mana dah terjebak ke dalam fitness industry. Betul. Kan? Betul. Kira panjang kurang lebih 2 tahun NS kan. Lepas NS tu kan, maknanya dah habis NS, dah habis komitmen. I was tengah fikir nak sambung belajar ke, kan, nak sambung belajar kat mana. Jadi macam benda ni masa tu macam banyak benda lah nak fikir kan. Dah 2 tahun, kira 2 tahun dalam NS, kira tak terfikir pasal macam nak sambung belajar. Jadi macam kadang-kadang momentum tu pun ada lari sikit lah. Jadi dah lepas NS tu 2-3 bulan, 3 bulan lah, kita kata dalam phase cruising lah kan. Kita cruise macam tak tahu nak ke mana, masih tengah dalam fikir. Masa tu masih train dengan dia, masih train dengan coach ni. Jadi coach ni tanya, Ahmad, awak ni nak buat apa ni? Dan dia cakap, awak tengok terumbang ambing, belajar tak ini kan. Dia tengok, dia dah nampak kan. Sebab masa tu pun kira dah the relationship dah rapat lah. Jadi dia bukan macam coach je, dia mentor, dia mengajar benda-benda dalam hidup pun dia ajar. Jadi sebab dia pun orang yang berpengalaman dalam hidup kan. Jadi dia banyak share macam ni. Jadi dia tegur, dia cakap, Ahmad, awak nak buat apa ni? Kan saya tengok awak terumbang ambing, tak ke sana tak kemari ni, awak asyik datang gym, datang sini. Jadi macam cakap, abang tak tahulah bang, saya tengah nak fikir nak sambung belajar. Jadi abang doakanlah kan. Jadi macam semua smooth. Jadi tengah macam gitu. Betul dia kata, Ahmad, saya rasa awak ni kan, awak ngajar orang je lah jadi trainer. Dapat ni lah, dapat redha daripada personal trainer. Bukan dapat redha. Sebenarnya nak dirikan cerita, if my background memang tak pernah terfikir pun nak masuk fitness industry. Jadi bila dia cakap macam itu, cakap tak adalah bang, saya tak pernah terfikir bang, ini saya punya background family tak pernah terfikir nak jadi ni semua, nak masuk fitness industry. This is not my thing. Memang terus terang cakap dengan dia, this is not my thing. Itu dia diam. Dia diam lah. Dia faham lah kan. Dia menghormati benda tu lah. Tapi lepas tu dia tengok lagi 2-3 minggu masih cruising ni. Lepas tu dia cakap lagi, Ahmad, saya rasa daripada awak macam ni kan, awak cubalah isikan masa hidup awak ni kan, daripada awak cruise macam ni, awak mengajarlah orang, sekurang-kurangnya bermanfaat lah. Dia cakap macam itu. Second time saya cakap, tak maulah bang, benda ni bukan saya lah kan. Saya nak kira macam, saya nak sambung belajar, pergi Azhar gini-gini. Ada pihak dia cakap dengan dia lah. Lepas tu dia dengar, dia fikir. Lepas tu dia tengok lagi 2-3 minggu benda masih tak jalan kan. 3 kali dia punya approach lain. Dia kata, Ahmad, besok awak datang kan, awak datang gym ni pukul 11.
kita punya mindset ingatkan datang nak train dengan dia lah. Sebab itu macam mana selalu dia cakap kan. Kalau train dengan dia set time macam ni datang. Okay, besok awak datang pukul 11. Yang kali ketiga ni cakap, oh saya dah siapkan awak klien, awak datang ajak dia je. Terus lah, baik lah. Masya Allah. Terus ya mentor, betul lah. Terus ini bukan dah mengajar. Macam Star Wars punya ni tu, cara mentor dia. Jedi. Baik. Jadi dekat situlah permulaan dia. nak dijadikan cerita kan. Dia cakap, awak datang je awak train orang ni. Lepas tu dia mula share lah. Dia kata sebenarnya orang ni datang approach abang. Dia cakap orang ni datang approach abang, tapi abang tak ada masa. Tapi dia panggil saya cik lagi. Jadi awak since awak ada masa, awak ambil awak train dia. Lepas tu mula dengan dia satu orang. Lepas tu dia mula tolak student-student dia. Oh, slowly lah. Separuh daripada student dia dia suruh kita ajar. Masya Allah. InsyaAllah sih. It's really an inspiring story. Dia bukan story yang macam biasa-biasa. Oh, jumpa trainer ni, tak ada. Dia ada jalan cerita dia yang Masya Allah. Pasal guru punya ni Dah boleh ajar. Betul. Okay, so from there slowly you get into the personal training punya apa nama tu? Betul. How daripada situ career? I think mula faham macam mana industri tu bergerak kan. Jadi kita daripada madrasah background, memang kalau nak masuk situ memang tercampak. Betul. Kena mengena lah kan. Betul. Jadi tapi belajar pick up the things from the ground, belajar. Jadi daripada situ mula ada network, alhamdulillah network yang baik. Jadi daripada macam pelajar-pelajar dia juga ada yang ada business gym. Jadi daripada network coach ni je lah kan. Ada antara pelajar murid-murid dia yang buka gym, lepas tu dia kenalkan. Oh yang ni gini ya, apa yang ni orang ni dia ada buka gym. Awak pergi jumpa dia. Style. Jumpa dia cakap, oh awak dulu belajar dengan Fatul. Okay, settle. Okay, kita from the same school. Kita Masya-Allah. Jadi okay, settle. Jadi dari situlah titik permulaan dia lah. Jadi nak apa? Bila dah mula memang tak ada qualification atau proper certification. Tapi pasal ada the right network, kan, the recommendation. The right recommendation, alhamdulillah, I think rezeki tu lebih mudah lah, lebih mudah terbuka. Masya-Allah. Okay, so I think a lot of people are curious about this part. When you get into the career yang fitness ni, become a personal trainer, what was your ayahanda punya reaction? And did family reaction. And did he give any advice yang mungkin kita semua boleh manfaat dengan advice itu bila you masuk an industry yang outside of this macam so called religious punya industry? Okay, here's the thing. Memang dia daripada hari pertama, if I can still remember, daripada hari pertama I pergi gym, dia memang tak berkenan. Even the concept of pergi gym aja. Yes, betul. Okay. The concept of pergi gym dia memang tak berkenan. Yes. And then sebagai anak pun I can understand that kan. Memang dia dah make it clear aspirasi dia sebagai seorang bapa atau seorang pendakwah, dia nak melihat anak-anak dia sambung perjalanan ataupun perjalanan dakwah. Jadi memang dia yelah, dan the fact that kita semua dia ajar pengetahuan agama, masuk madrasah kan. Jadi ini semua secara tak langsung sebab kenapa dia tak berkenan. Faham? Yelah kan, hantar belajar madrasah 14 tahun, lepas tu jadi fitness trainer, memang tak boleh nak proses lah. Jadi memang I totally understand that. Tapi hakikatnya benda dah berlaku lah. Understand. And then sepanjang perjalanan 14 tahun and I'm now a personal trainer atau trainer for 14 years. Dia bukan sekejap lah, lama lah. Betul, memang career. Nak melalui 14 tahun ni dengan with the fact that my parent tak setuju. Dia bukan senang. Dia bukan senang. Kalau kita nak cakap the moral of the story kat sini, if I can say, restu daripada orang tua kita tu sangat penting. Sebab apa? Dari situ kita dapat doa, dari situ kita bukan dapat doa aje kan. Atau kita semua tahu, kita belajar kan, ridallah fi ridal walidain. Kan, bila ibu bapa kita ridha dengan apa kita buat, perjalanan tu lebih Allah pun ridha. Jadi lagi senang. Jadi I can say 14 tahun dalam industri ni dia bukan senang.
banyak liku-liku nak kena go through. Cuma nak cerita tak cerita je lah. Understand. I think for a father punya point of view if I can put myself mungkin belum pahaman seorang bapa tentang industri ni dulu dengan yang sekarang it's not the same. It's not the same. So yang dulu punya mungkin lain, ni punya lain. So sekarang punya more to fitness, kesihatan. Yang penting niat dia if untuk kesihatan, I think there won't be any problem lah. Because agama itself menggalakkan kesihatan. I bukan cakap bantah Ustaz Azbi ni, tidak. Tapi as a father I faham kenapa. Pasal sebagai bapa nak anak-anak semua, pasal they see this as if you are doing it in a jalan dakwah, dia nak masa-masa anak dia manfaat. So if your niat is because of dakwah and kesihatan klien, kesihatan mudah ibadah, termasuk. So insyaAllah dia bawa apa kan, biasa old school, kita tak faham that industry, kita pun tak masuk. We don't spend the whole time dekat sana. We don't understand that tu. Kita tahu yang kita punya ibadah part dakwah is only A, padahal dakwah ada banyak A, B, C, D, F, G. So doa terus, insyaAllah bapaknya akan faham dan sebagainya. But for my, if I was there, if my son lah go through this, I hope that orang fahamkan I on this part of dakwah. So pasal for myself pun susah nak fikir dakwah. I old school, susah nak fikir dakwah lain daripada madrasah punya type. Tapi because I masuk alive, I ada macam kawan Ustaz Maas yang banyak baca. So macam even podcast, I tak into podcast, I tak into video pun. I macam tak boleh, kena serius, kena gini, old school punya. So modern. And the best thing is yang for your experience, you masuk NS, kita tak masuk. Betul. I kalau boleh nak masuk yang 2 years tu what happen. For a madrasah into NS, it's not easy to adapt, untuk tahu perangai orang punya perspektif tentang budak madrasah masuk NS ni macam mana, semayang macam mana, ni macam mana. So macam it's different tau. So you jalani satu jalan yang budak madrasah tak semua jalan. And it's you wakil lah. So Masya Allah. So you have that thing. So kalau kita ada nak reference alamak kalau NS macam mana, we can call you. Betul. We can ask you. So that experience, father mungkin belum faham, tapi just doa insyaAllah. Yes betul, redha Allah fi redha walidain. Doakan ibu bapa je, insyaAllah akan faham. Saya tertarik dengan cerita bila berguru tu lah. Kalau tadi saya tarik balik sikit, itu memang satu, kira itu kita boleh nampak hasil juga didikan lah, hasil didikan keluarga, hasil didikan madrasah. Maknanya dia macam campak di mana pun tetap ada satu cara pembawakan diri yang sama. Dia macam nampaklah value dia kat situ. So tu yang saya rasa saya sendiri belajar. Maknanya kalau saya dicampak mana-mana pun tak semestinya we need to compromise value. Sebab kita nampak juga kalau kawan kita kadang-kadang madrasah juga ataupun belajar agama, tetapi bila campak in a certain situation yang outside the norm, they compromise the value, they compromise their fashion, kadang compromise their way of talking, compromise banyak benda lah. So kita macam perlu ke? So you are an example yang macam you tak semestinya need to compromise your value and religious punya ni, walaupun in a different industry. So itu yang kita suka lah. So itu lesson for us, lesson for all the pelajar agama jugalah, insyaAllah. I think bila kita nak masuk juga, kalau bila you dah masuk industri ni, saya rasa kita ada lagi satu soalan gitu the main macam pasal apa, ambil barang apa tu semua. Itu kita berehat seketika untuk kita kasih FDO punya segmen untuk mencela masuk untuk share dia about health and fitness with your family. Alright. So tadi kita dengar lah diorang berbual pasal health. Wow. So macam kalau usually kan for ustazah, like especially ada anak-anak lah kan. Alright. So macam how do you prioritize health, ataupun macam apa yang you titik beratkan especially bila kita cakap pasal health? Masya Allah. Ustaz Ya, saya dahulukan seniority. Nampak sangat tua dia. Okay. Astaghfirullahalazim. Okay. For me, of course lah, kita tahu bila kita ada anak tu adalah kita punya amanah.
Dan diri kita pun kita ada amanah kita sendiri. Tapi especially bila kita sebagai ibu, kita tak harus macam serius lah aku berbual boleh. Aku pula. Apa dah biasa. Okay. Kita nak kena ensure anak-anak kita ni dalam jagaan yang terbaik. Kita nak bagi makan yang terbaik, kita nak bagi kesihatan yang terbaik, semuanya yang terbaik kalau boleh kan Ustazah. So I think for me, despite I think Ustazah Aziza pun nanti akan share juga. For me, apa yang saya titik beratkan ialah more kepada tidur. Betul. Okay. Kalau kita pun tak cukup tidur, Cranky kan. Cubalah nanti time Ramadan. Bukan lepas sahur okey lagi. Nanti dah pukul 11, pukul 12 semua dah down. Okay. Sama juga pada anak-anak kita. Okay, anak-anak kita saya pentingkan kepada to ensure that anak-anak ni dapat cukup tidur. So that's why saya punya practice saya daripada dulu sampai sekarang is anak-anak saya tak tidur lebih daripada pukul 9.30 malam. Oh wow. Okay. Just three Just macam Saya rasa saya struggle dengan tu pasal anak-anak saya memang saya rasa dorang memang night people Dorang akan masuk. Kita akan okay lah. Saya punya at least pukul 10. So pukul 10 tu make sure semua dah masuk bilik. Dah masuk kandang dah masuk kandang. At least that's what I thought. Okay, sampailah nanti ala-ala terdengar gedegang. Ada yang masih project main dengan kucingnya. Ada projek dalam bilik. Okay, masih main teddy bearnya. No doubt I also have anak-anak saya. Tapi anak-anak saya realise kan bila kita orang pergi jalan-jalan ke mana-mana, behind 9 anak-anak saya dah macam cranky tau. Because of the practice. Yes, because of the practice yang kita dah buat, yang kita tidur cepat. Kalau dulu lagi masa diorang kecil lagi, 8.30 lepas isyak betul-betul dah lights off Kira-kira lights off macam bukan sekadar budak-budak aja, kita mak bapak pun tutup lampu juga. Pasal jadi macam to ensure that, because apa, kita selalu practice bangun awal. So they have to awake ataupun bangun sebelum subuh. Especially kalau sekolah. Jadi sebelum subuh tu dah kena bangun. So nak kena macam for me kan, if let's say diorang dapat 5 jam tidur tu macam sikit. Kalau dia dapat more than 5 hours, jadi macam pagi tu diorang tak cranky. Memanglah bangun pagi susah. Tapi of course ada macam mengamuk and so on ni semua. Tapi ensure yang diorang ada cukup tidur. Because my first son, dia tak nap. Dia susah sangat nak nap. Second, how old? Ustazah, your first son, how old are you? Saya cerita tua. Okay, anak saya yang first dah secondary 2 okay, tapi tetap saya terapkan yang kena tidur awal. Okay. Jadi bila dia bangun, saya percaya bila dia bangun nanti pagi jadi fresh. Jadi bila nak belajar pun dalam kelas pun macam boleh ni Betul. Itulah, to me sleeping time is important. Make sure that they have quality sleeping time, and also the quantity time tu pada saya mesti ada yang lebih sikit. Jadi diorang tak cranky, because the whole day diorang dah penat sekolah, diorang macam lebih teruk daripada kita kerja diorang keluar pagi, balik sama-sama macam kita. Dah macam 12 hour shift kan. Jadi that's why rest and sleeping is important lah for me. Itu short and simple. Thank you. Bagus. Actually betul lah kan, macam kita kadang-kadang macam tak rasa yang sleeping tu actually alah tidur je, padahal itu yang boleh buatkan macam throughout the day punya productivity. Betul. It depends on how much you have rested, how much you have slept. I also need my sleep, and nowadays I nap. Good for you. I have changed. Ustazah Latifah has grown up. Dah tua-tua gitu. Baru nak grown up. Okay, so I think macam for Ustazah Aziza since you macam ada younger punya younger sikit je lah. Your younger sis? My youngest is 6, just turned 6. See, still young. Alhamdulillah. Okay, so macam usually kan macam kids nowadays, I mean macam sekarang sekolah pun lah kita ada macam screen time and then macam TV and all kan. So macam how do you macam memalingkan lah from dia memalingkan from that macam activity ke macam health tau, macam macam bawa keluar ke walk ke. Yes, pasal memang betul saya tak dapat nafikan screen time terlalu lama memang akan affect dorang. And lately ni saya realise kalau anak saya dia punya effect apa tahu, mata dia. Anak saya yang besar dah jenam, alhamdulillah. Biasali ya Allah doakan. Dia punya degree dah naik 400 and 450 tau. For me it's too high. Memang saya dan suami memang Yes. janganlah. Okay. Nanti
crush my feeling. Anyway, macam saya dan suami pun memang kita orang pakai cermin mata lah, kan? Tapi tak semudah itu, tak seawal and tak seberat itu. And saya rasa anak saya yang first je, yang dua alhamdulillah mata masih okey, masih healthy lagi. Yang muda ni, yang paling muda ni Safia ni tak ada apa-apa lah. Tak ada apa. So saya tengok anak saya yang first ni, dia memang satu screen time. Screen time TV lain, lepas tu phone lain, lepas tu kat sekolah pun lain. And memang sekarang diorang banyak Zoom, diorang banyak homework pun kadang online. So macam memang tak dapat nak strictkan sangat tau. So I think one of the reason is because of screen time satu, and lagi satu dia suka kalau dia baca buku dia suka macam ni, macam lampu stylo Milo ni kan, macam lampu dim sikit tau. Dia nak feel. Lepas tu dia suka pagi-pagi macam lampu masih dim apa semua, dia dah macam dia suka baca buku and all. So I think macam itu pun part of health apa. So in a way memang rasa jugalah macam that I can kirakan distract dorang, macam jangan terlalu banyak screen time. So what we do, insyaAllah we are looking forward to it, to be consistent, istiqamah, doakan juga. Orang cakap ni, so dorang memang suka berenang. Kalau cakap kena ni, kena kotakan. Kenapa? Kena kotakan. Kan you have to do it lah. Tengah. Tapi ada miss jugalah. Okay, so anyway kita punya rutin lah. Kirakan macam every week tu make sure bawa dorang pergi swimming. Pasal dorang swim, lepas tu dorang nak main, actually plannya main bola sebelum ni. Tapi faham lah kaki yang dah berumur ni kan, kadang-kadang macam tak beberapa sebegitu istiqamah. Jadi macam sekali-sekala je benda tu dapat berlaku. Jadi sekarang macam suami saya, ayahnya lah, abahnya plan untuk every week try to bawa dorang, kalau for punya activity, kita go swimming. Dorang memang suka swimming, dorang memang hantu air. Nice. Jadi we are trying to do that. Tapi itu pun tak dapat nafikan, tak every week juga kita dapat tau. Pasal kita ada, we have to go to nenek visit house, and then the other nenek, and then the other atuk, banyak nenek datuk pula kan. So macam there's always a visiting weekend punya moment. But I'm thankful for that, because at least bila kita away and we have this, selalunya kita macam tegur dorang kalau kita kat rumah nenek, kita tak kasi pakai no phone. Pasal paling-paling rumah nenek mesti buka TV. So kalau nak phone, nak TV dah huru-hara. So macam if you want to go, and diorang memang selalu suka pergi rumah nenek. So if you want to go to your nenek house, you make sure phone away. If you want to play phone, then we stay inside. And diorang pun kalau selalu dekat rumah pun boring lah. And I think that's the reason diorang pun selalu look for screen time and so on kind of thing. So yeah, we try as much to make them screen healthy InsyaAllah kan. So that's what we are trying to do lah. We root for you. Okay, thank you. Doakan insyaAllah istiqamah. Okay, thank you so much. Kita berbalik kepada ustaz-ustaz di sana. Okay guys, that's the end for this episode. So kita nak invite all of you to join us for next episode, insyaAllah, the Talking Dom podcast. But before that, please join us to donate in Masjid Al-Istighfar. You can UEN number SNNMQ0014H untuk donate ke Masjid Istighfar. Right, see you guys in the next episode.